Assalamualaikum dan selamat kembali bersama My Style dan My Luster. Mari bersama kami ke Kampung Juara Pulau Tioman, di mana My Luster menyambut ulang tahun ke-20 sambil meraihkan kehidupan aktif berlatarkan alam semula jadi. Di sini, kami snorkeling, berenang, hiking dan beriadah bermain di pantai, menikmati cahaya matahari sebagai satu pasukan. Inilah gaya hidup sihat. Inilah My Style. Today, My Luster pergi Tioman. Dan seperti biasa, kalau sampai Mersing ni, kita mesti singgah tempat kedai makan di dulu sini. Dah isi perut semua kenyang, barulah kita naik feri di sana. Sekarang pukul 11.25, lagi 5 minit lagi kita akan mula boarding feri. Feri kita pukul 12.30 hari. InsyaAllah 2 jam sampailah Kampung Tekik. Kita patutnya 7, tapi Aziz tak datang. Okay, kita nak pergi ambil kita punya tiket feri kat dalam Mersing Harbour Center ni. Tunggu Nabil settlekan semuanya. Jadi, jomlah. Okay, kita dah dalam feri. Kita naik kata feri sebab ni rasa antara Blue Water dan kata feri yang paling selesa lah compare tu dulu kita ambil Tioman. So kita nampak sebelah ni laut. Jauh dia lah. Jauh betul ambil datang ujung-ujung lah, nak tepi-tepi tingkap ambil ABCD ataupun MKJ. Kena nampak laut, nak ambil seat ABC dan MKJ nampak laut. Kalau DEFG semua tengah-tengah. Masing-masing tengok sebelah. Tarik laut. Okay, nanti kita payung sikit gambar laut. Kita sampai ke Kampung Tekik lagi di Tioman. Tapi kali ni kita tak duduk sini. Kita akan duduk di Kampung Juara di barat Tioman. Kita naik pick up ni untuk jalan ke Tekik. Dari Tekik kita pergi ke Pulau Kampung Juara di belakang. So kalau ada space boleh je. Okay, diorang nak duduk belakang, biarkan dia duduk belakang, aku nak duduk dalam. Kalau dari Kampung Tekik ni, kita naik transportation lebih kurang dalam 20 minit sampailah Kampung Juara. Ni tempat makan. Tempat makan dia sedap ni. Airport di Tioman, di Kampung Tekik ni. Ini airport dia. Tak pernah masuk sini. Ni di other side kan? Dia ada side sebelah dia. Ni dah panjang bukit dah. Naik bukit ni memang nak kena 4 roda lah. Dia punya steepness wah. Tinggi juga. Tioman pun ada wildlife reserve. Kita dah sampai di Kampung Juara Pulau Tioman. Selamat datang ke Barat Tioman Resort. Best. Kita sekarang nak pergi makan dulu. Sampai-sampai dia memang ada provide lah, kita beli sekali dengan
makan sekali. Meriah betul lauk-lauk dia. Belum try lauk tadi. A few moments later. Ini menarik. Okay, kita 3 orang. Katil queen ada 2. Baik. So salah seorang akan dapat. Tak payah jangan. Benda macam ni. Tali. Ya. Okay, cepat. Tali tam. Loh. Jangan kau buat seorang. Astagfirullah. Ya Allah ya Tuhan. Okay. Assalamualaikum guys. Hari ni special sebab bukan sahaja ada room tour, kita ada import cleaner daripada Mylaster. Ini abang-abang cleaner. Mak awas sangat mak. Belum kemas lagi. Boleh kemas lagi. Sebab kita check in awal sangat kita bersihkan sendiri ya. So dekat luar ni dia ada anjung dengan 2 kerusi dengan cleaner seorang pun akan dapat. Package lah. Ini memang package. Ini package istimewa. Massage pun boleh dia buat. Okay, jom. So dalam bilik ni sebab family, so it fits like 8. 8 apa? 4. 8 kalau baby. 8 kalau baby. Baby saja duduk. Kalau orang dewasa, kalau dewasa 4 orang. Kalau ada family yang ada baby kecil boleh lah. 3. So 6. Okay, aku nak share TV dia. Special sikit. Benda ni special. Ni first time aku tahu. Dekat sini connection network TV dia tak kuat sangat, tak strong. So diorang sediakan TV tapi tak ada siaran. So apa extra dia? Ni dia bagi sekali pendrive yang ada rasa hundreds of movies lah. You guys boleh tengok nanti. So tu TV, aircon. Tepi laut panas mesti kena ada aircon. Okay, hair dryer penting. Okay, air Dasani, ada water heater, air mineral, ada safety box. Okay, kalau you guys normally duduk dekat tepi pantai, nyamuk banyak, so ni disediakan Shield Tox Mosquito Knockdown. Okay, so dia ada 2 separate tandas. Satu is the shower room. Okay, so shower room dia aku rasa ada heater kan. Heater, ada shampoo dengan shower gel. Okay, yang unlimited. Okay, Azhar dah suruh gerak. Ini tandas dia. Cukup simple, bersih. Itu yang penting. Functional. So hari ni kita ada banyak aktiviti. Hari yang sama sampai penat jauh. So kita santai-santai. Datang tadi kita mandi. No, kita makan dinner. Lepas tu tidur. Esok we got a lot of activities. InsyaAllah. See you tomorrow. Din. Lama. We're gonna play today. Rain, hail, or shine. Motherfucker. Selamat pagi. Kita di Kampung Juara Tioman. Kita stay tepat barat Tioman. And ini Saturday morning. Kita tempat sini kerana kita celebrate Mylaster punya 20th anniversary. So Mylaster
datang sini untuk celebrate the 20th anniversary. All the staff Singapore, KL, semua bersama di Tioman, and kita spend our time together over the weekend for team building dan juga celebrate kita punya 20th anniversary. So I show you all sekejap. This is one corner of Kampung Juara after Barat Tioman. Tengok ni. Tioman masih banyak hutan, and ada hutan terpelihara. Kampung dia masih really serene lah, cantik. Diorang maintain kampung ni. Tiap-tiap pagi, semalam kita dah sampai dalam tengah hari kan, petang. Ada orang bersihkan, sapu. And then pagi tadi pun ada orang bersihkan. So kampung ni betul terjaga lah. Cantik. Tengok gini. Conservation tours. Ini rumah kampung dan juga chalet-chalet. Kita dah sampai tempat mini pelabuhan, boat. Okay, semalam operator tempat chalet cakap kita boleh cross this bridge, kemudian kita ikut ada trail ke dalam sana untuk pergi ke waterfall. There's a waterfall dalam 30 minutes punya hike lah, across there. So kita cuba tengok. Ni jembatan floating. So this is how clear the water is. Ada ikan buntal satu seekor tu kecil. Sepatutnya ada satu trail line tempat sini. I'm not sure sama ada this is the trail line. So apparently kita boleh ikut. Oh no, not here. Just jalan straight saja. Then can go to the waterfall. Okay, I'm gonna stop here. Esok, our plan is tomorrow to go for the trek to waterfall. So aku akan backtrack pergi ke pantai and try to fly drone down there. Wah, memang cantik sekali lah. Jiwa rasa luas, rasa bebas bila di tepi laut, lagi-lagi tempat pulau. Air jernih. Tadi korang nampak kan drone flight dan air berapa jernih. Wah, cantik sekali. So insyaAllah nanti petang after lunch kita akan pergi snorkeling pula. The whole of my Luster punya company akan pergi snorkeling dalam satu boat, and I will show you the underwater footages nanti insyaAllah. Jadi orang depan sekali akan ada pingpong dengan sudu. Kena make sure tak jatuh lah masa bawa nanti. Demo dia macam ni. Bola tu tak boleh jatuh. Oh, so you must balance gini, satu kaki? Kau? Apa cak? Tanya lagi. Kalau kau kertas terbang kena kejar ke? Kalau kertas terbang, kejar ambil kertas tu mula balik dia semua. Masuk air? Berenang lah Liha. Ini apa soalan? Liha, make sure Liha berenang kat dalam. Lagi satu kalau bola. So, group mana cepat sampai dulu dia menang lah. Okay, so adakah ketiga-tiga tu kaki tak boleh kena pasir ataupun depan je? Kaki tak boleh kena pasir. Ketiga-tiga? Ketiga kan. So pemenang dia siapa sampai garisan penamat lu menang lah. Ya. Siapa first winner? Lagi satu, walaupun Manila Cup tu ada pasir kan, kita pijak. Halal lah? Halal. Aku tak main. Record. Ke depan. Jalan. Jatuh kena start balik. Jatuh start balik. Jom.
Almost sikit lagi. Jangan. Jangan pandang. Sikit lagi. Okey. Dah dapat lah. Kita tengah nak main game bola pula. Pas belun. Belun yang ada air. Macam gini. Kita tak kisah menang atau kalah. Kita nak enjoy ourselves, okay? 3, 2, 1. Duri. Okay, one. Start balik. Tak balik. Sabar ni. Jatuh start balik. Tak balik. Okey, bawah pula. Bawah macam mana pula? Rugby. Laju sangat. Yeay! Oh, apa perasaan anda menang? Alhamdulillah. Kita tak percaya tapi alhamdulillah ya. Ini makanan kami. Wait. Kita kalah sekali tak semestinya kita kalah selamanya. Kita ada menang sekali. Menang tu. Anda setelah main 2 game. Letih. Ha? Letih. Macam mana nak kau tak menang? Kita memang target cita-cita kau memang nombor 2 je. Itu satu kedudukan susah nak maintain tau. Nampak? Kita nak konsistensi. Ya. Boleh ya? Boleh. Jom. Dongak sikit. Boleh. Pegang. Leher pegang. Okay, go. Panas. Very panas. Tutup mata and go. Okey. Game pemenang ialah Game Dia dan juga Leha. Kan, dia nombor 2. Game kedua. Game pertama tak ada pemenang. Ada aku. Tak game punya. Banyak pula. Pertama Faizal and the team. Air dia jernih. Okey. Kita dah berkumpul nak pergi ke snorkeling trip pukul 2.30. Panas lagi. And kita berkumpul di recreation center sini. Kita dah register semalam. Nabil event master. So nanti kita collect kita punya jaket sendiri sini. Okey, Nabil telah dah lupa semalam patut dia isi uniform. Dia memang sedap sedia dan macam dive master Din. Tak. Dia gaya memang sentiasa ada. Tapi pergi tak. Tim Pascal kita nak ke laut. Apa anda semua dah bersedia? Bersedia. Kami penjaga beg. Tak ada kami. Beg korang semua tak selamat. Tempat My Luster je orang pergi snorkel full makeup. Cantik kan? Cantik Leha. Dah, 1, 2, go.
Selamat pagi hari Ahad. This is our third day lah, termasuk dengan the travelling kan. Hari ni kita nak jelajah di Kampung Juara dan juga insyaAllah pergi trekking tempat waterfall dalam setengah jam lah, insyaAllah. So hari ni another beautiful morning, sunrise dengan kuat, tak ada hujan, diramalkan, nampak pun tak ada mendung. Alhamdulillah. So we gonna have another great day in Tioman hari ni, insyaAllah. Semalam dah pergi snorkeling setengah hari kan, 3 jam je snorkeling. Hari ni badan pay the price. Kita orang dah tua ni kan, dah umur dah setengah abad. Will take longer time to recover, but I feel young again. Alhamdulillah. Macam dulu-dulu muda-muda, selalu pergi snorkeling, selalu pergi diving. So it feels good to be in the water again, to be young, to be active. Tapi sekarang badan aku semua tengah sore, but it's okay. I think pain makes us realize that we're still alive. So that's one thing about pain. Di sini kalau nak sewa basikal, nak jalan-jalan ke kampung, boleh juga macam inilah. Leha ready untuk sewa basikal. Leha ni basikal bukan ada throttle. And these are the bicycle yang diorang sewa kan. Cuma kena periksa, kadang-kadang dia masalah sedikit Jadi periksa betul-betul. Make sure dapat yang tadi macam tak boleh. Okay, then they will make sure kasih dapat yang betulnya lah. Okay, break okay. Jadi Faham ready nak pergi cycling satu kampung. Ambil lah, tengok sana. Apa tau? Kecilnya. Nak ambil gambar ke? Rendana lah. Nak ambil gambar tak? Nuri, apa kau punya size tu kau ambil tinggi lagi sikit. Ini dia nak kena buka, lepas tu ni naikkan. So biasalah kalau tempat pulau ni basikal nak sewa, selalu maintenance dia tak berapa baik sangat. You must change. Kalau tidak kau suffer ni. Okay, kita group pergi hiking. Dah siap-siap. Daripada sini kita akan jalan around 30 minutes to 40 minutes ke apa? Lubuk Teja Waterfall. Kita tengok berapa cantik Lubuk Teja tu. Kita akan lalu jembatan di hujung jalan. Okey. Tak apa. Biasa kan? Apa perasaan ni Seronok tapi lama je buat hiking, berapa dapat tau. Setelah kita orang tak nak pergi hiking, so kita orang decide nak jalan-jalan sini. There's no one like you. Syamin tak ada sign. Situ nampak tu, situ ada sign. Okay, sinilah the stesen Jana Kawasan Mini Hydro. Ada orang tengah buat bangunan baru. Okey, di sini bila dah sampai tempat stesen Mini Hydro ni, dia ada arrow. Kita ikut sini, Lubuk Teja Waterfall 1.5 km ke sana. Jom. There's a river crossing. There's a river crossing in front. Kecil je. Is it a river? Dia ada longkang. Apa tu? Ikan haruan. Oh. Apa tu? Oh tu ikan haruan. Dia check, dia tahu ikan. Nabil mana tahu, dia tahu siput je. Okey, di sini saja kita dah dapat macam dia bukan longkang, sungai kecil. Sebab itu dia ada stesen Mini Hydro sini. Air dia dah jernih dah. Jadi kita nak pergi ke waterfall dia. Mungkin dia punya punca air ni 1.5 km daripada Mini Hydro Station ni. Okey, bila kita jalan dalam mungkin 100 meter lah daripada Mini Jana Kuasa tu, dia akan ada this pipe
So tadi ada orang cakap ikut saja pipe ni sampai ke dia punya waterfall. Pelan-pelan je, jangan force. Macam walk in the park, pelan-pelan. One step at a time. Ya, Husna burning her calories. Takut jatuh. Wah, Lia leading the way ah. Part ni ada climb sedikit lah. Tapi tak begitu teruk. Just one step at a time. Kita waktu trekking ni tak payah nak paksa-paksa. Pelan-pelan. Kalau penat berhenti ambil nafas. Jalan satu selangkah demi selangkah, pelan-pelan tak apa. Janji kita maju sampai dengan selamat. Dalam 500 meters in lah dia punya climb. Agak challenging sikit kalau siapa yang tak biasa bersukan, stamina tak bagus kan, akan rasa sedikit lah. Tapi kalau macam orang dah biasa, kalau fit, it is probably rating 1 sampai 10 kan. I personally will give, this is about maybe 5-6 lah, gitu like that. Not so bad sangat. Cuma a certain pass dia ada steep juga. Macam gini. Dan senyumnya di tengah tahan nafas. Boleh Den? Boleh. Mabuk dah. Dah sampai dah. Dah. Sinilah dia. Kita dah sampai ke air terjun Lubuk Tijah, Kampung Juara. 1 jam 5 minit sebab kita berhenti banyak. So inilah dia Tijah Waterfall. Okey, dah 1 jam dah kita mandi-manda tempat lagoon belakang ni. Masa untuk balik. It's very surprising sebab ada banyak kodok kat sini. Dia tot besar-besar kodok dia. Boleh tahan. Kita duduk sebelah dia, dia buat bodoh je, dia diam-diam. Itulah nature alam semula jadi. Kita hormati dan terima kasih kerana host kita hari ni. Jom balik pula. Sekarang pukul 4 petang. Cuaca memang cantik sangat. Hari Ahad. Tengok tu belakang. Aduh. Memang tempat untuk relax lah. Tenangkan fikiran. Bersama itu beriadah dan exercise. Sampai di sini sahaja episod kali ini dan terima kasih masih bersama hingga ke penghujung video. Jangan lupa like dan subscribe dan kongsikan video ini. Nantikan episod akan datang bersama saya, Osman. Assalamualaikum.